Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada siri kali ini saya akan menerangkan perkara yang berkaitan dengan solat. Dan kita ni sedia maklum bahawa solat adalah rukun kedua daripada rukun Islam yang wajib kita ni jaga. Dan perlulah kita ni melaksanakan solat kerana ia adalah kewajipan seharian kita ni. Dan solat juga berfungsi sebagai benteng di dalam kehidupan kita ni yang akan menjaga kita ni di dunia. Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Tafsirannya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam hal itu juga perlulah kita ni jangan pernah mencuai-cuaikan solat dan perlulah kita ni menjaga solat kita ni. Berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Iaitu tafsirannya, celakalah mereka yang sembahyang, iaitu mereka yang lalai dalam sembahyangnya. Berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala ni, ia adalah amaran bagi mereka yang lalai, yang melalaikan solat, sama ada lalai ketika melaksanakan solat ataupun melalaikan, melengah-lengahkan solat sehingga sampai ke peringkat tertinggalnya solat fardu. Jadi persoalannya di sini ialah bagaimana cara kita ni untuk menjaga solat. Jadi ingin saya kongsikan 3 perkara yang perlu kita ni buat untuk menjaga solat kita ni. Yang pertama ialah solat on time, iaitu solat tepat pada waktunya. Iaitu kalau sekiranya kita ni sudah mendengar kumandang di kaca TV, di masjid, jadi perlulah kita ni meninggalkan seketika urusan dunia, ambil wuduk dan bersedia untuk melaksanakan solat fardu. Itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah perlulah kita ni khusyuk dalam solat, iaitu perlulah jiwa, hati dan minda kita ni hanyalah fokus kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara tips juga untuk kita ni meraih kekhusyukan dalam solat ialah dengan mengetahui makna dan erti bacaan-bacaan yang terkandung dalam solat kita ni itu. Itu adalah salah satu tips untuk kita ni meraih kekhusyukan dalam solat. Manakala yang ketiga ialah perlulah kita ni, janganlah kita ni terburu-buru dalam melaksanakan solat. Solat ni ia adalah medium kita ni untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solat itulah kita ni nikmati momen kita ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa sambil mencurahkan hajat kita ni, kemahuan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulan, saya ingin memetik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, pokok segala urusan ialah Islam, tiangnya ialah solat dan puncaknya ialah jihad di jalan Allah. Jadi berdasarkan daripada hadis tersebut, kita ni bayangkan saja, kalau rumah tiangnya dibina dalam keadaan yang tidak bagus, menggunakan material-material yang tidak berkualiti, maka rumah itu sendiri akan roboh pada akhirnya. Macam mana juga kita ni manusia. Kalau kita ni indah menjaga tiang agama kita ni, iaitu solat, pasti kehidupan kita ni akan goyah dan binasa. Iaitu mudahlah kita ni akan terjerumus untuk melakukan dosa, terjerumus kepada kemaksiatan, dan mudahlah kita ni menuju ke arah keruntuhan akhlak.
Jadi perlulah kita ni menjaga solat. Bila kita ni menjaga solat, solat akan menjaga kita ni insya-Allah. Jadi sekian sahaja untuk siri kalian ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.